Oh, I don't want to be in this car again. Finally guys, after 20 years, Honda dah keluarkan balik dia punya iconic JDM, which is the Honda Prelude BF1. Right, macam kau nampak dari segi design dia, seats dia dah 20 tahun ke depan. Design dia masih mengekalkan coupe, 2 door, and 2 plus 2 lah, belakang seat dia kecil sikit lah. Tapi fun fact yang aku tahu, Honda Prelude ni, barang bawah, suspension everything, dia pakai FF5 ni. And adalah few things yang dia kongsi FF5 bagian suspension dia. And then dia punya brake ni, macam kau nampak yang warna biru ni, pun sama, dia kongsi dengan FF5 nya. And then tayar pula yang digunakan adalah 235 40 19 lah, rim warna hitam, gloss black. Another thing yang aku perasan pasal kereta ni, dia adalah hybrid 2.0. Macam korang tahu lah, Honda lama yang aku minat 4th gen DB1, yang tu dia pakai H22A manual. Ini hybrid auto. Macam Prelude tu macam God, DNA Honda tu yang raw power VTEC God, tak ada dah. Jadi macam ni, aduh. Okay, daripada bahagian tepi dia macam kau nampak, dia gunakan pop-up door handle lah yang lebih flush. Dan selain daripada tu, daripada segi aerodinamik, kau nampak skirting dia kat sini ada air vent yang boleh keluar, in, masuk keluar sini. And then dia akan slowly keluar straight sampai ke belakang. Daripada bahagian belakang dia, sama since the Jepun, frame ni masih wujud, frame hitam ni. Macam aku nampak dekat Subaru, kereta GR Corolla, dia suka besar-besar tank belakang. And aku tak pasti kenapa lah. Lampu dia pula dia memanjang, satu LED. And so juga, aku nampak macam sikit macam Porsche lah. And then logo dia, macam nampak logo Honda ni, dia macam logo Honda EV EN1 tu, kalau kau perasan. And then Prelude dia pula, the emboss and colour different lah daripada body, which is warna hitam. So kita tengok dalam dia, boot dia luas ke tak. Oh, dia bukan power boot lah guys. Masih pakaikan absorber. Macam kau nampak, aku rasa quite spacious. Boleh letak a few luggage. Maybe, kalau small luggage maybe 3 or 4. And then the punya downside is leg room belah dalam tu. Macam aku ketinggian 180, aku tak rasa aku boleh muat lah belakang tu. Boleh gaduh dengan passenger depan. It's very small lah. So kanak-kanak maybe boleh. So dewasa, short distance okay, long distance tak recommended lah. Okay, masuk bahagian dalam dia, macam kau nampak aku tengah struggling. Tinggi aku 180. Kalau aku masuk, even cameraman pun tak boleh nak nampak aku. Satu penumbuk tapi struggle. And then maybe kita boleh rendahkan. Allah, aku ingatkan seat elektrik. Apa benda ni? Harga mahal 278,000. Oh, boleh lagi lah. Maaf guys. Okay, ni paling rendah aku buat. Kalau aku letak penumbuk aku, most probably 1.5. Okay. And then seat position dia sedap. And feel macam semi bucket sikit lah, macam kat Satria aku. And everything is manual lah. Kalau tengok bahagian dashboard dia, dia macam ada ala-ala Civic FE ni. Sebabkan aircon vent dia masih manual. Sedap lah, leaky. But actually aku suka design Civic FE punya macam honeycomb. Okay, button, thank god, masih physical. Tapi itulah, apa benda drive, neutral, reverse, parking dia, aku nak at least bagi lagi selector kan. Ini pakai button je guys. And then brake pun elektrik. Ni aku cakap, the first product daripada Honda yang ada S+. And then dia boleh tukar driving mode. And aircon dia pula masih mengekalkan physical buttons. Boleh tukar, clicky. And then kita ada Type C 2, 12 volt charging. And then juga wireless charger lah. And then kat belah tengah ni pula ada cup holder 2. Dan kalau kita tengok belah dalam, kecil je. Boleh lah letak wallet ke everything. And untuk seat dia, aku rasa dia adalah campuran. Tengah ni, actually nampak macam ada different. Tapi sebenarnya sama je. Mungkin PVC ataupun leather. Ada logo Prelude. And kat belakang ni, very sempit lah guys. Untuk bahagian steering ni, sama physical button. Kita ada all the safety system, cruise control, media button, horn, Honda logo. Dan bawah ni, flat bottom bukan bulat. Okay, aku nak test masuk belah belakang. Ni adalah seat position aku. Okay guys, aduh. Bear in mind, ketinggian aku adalah 180. So kalau aku tarik belakang, agak struggle untuk orang yang badan gadang macam aku ni. Kalau yang depan ni seat position aku punya. So masih ada legroom, very minimal. And penumbuk pun tak letak. Boleh letak jari flat macam ni je. So kalau ada bump or anything, confirm headshot, kepala kena atas kepala ni. Most probably akan panas lah. Kau tahu lah Malaysia punya weather macam ni. Sebabkan kepala aku ni dekat betul-betul atas windshield ni, aku boleh macam baring macam ni. Okay guys, ni POV dari belakang. Very sempit. Ni aku tak pasti apa benda.
Kenapa dia ada plastik tiba-tiba kat belah tengah ni. Seat belakang fabric, tak macam seat depan ni yang gunakan probably leather atau PVC. So yeah, macam kau nampak sekarang ni, sempit guys. Oh, boleh claustrophobic duduk belakang ni. Okay guys, aku nak keluar dari tempat ni sebab dah claustrophobic. Dia ada satu knob kat belakang ni untuk passenger belakang, tekan, tolak. Dan dah ke depan lah. Tapi masalahnya, dia ke depan je. Dia tak roll sekali ke depan. So Allah! Struggle. Oh, I don't want to be in this car again. Okay, untuk bahagian engine dia menggunakan 2.0 liter NA inline 4. And dia punya hybrid system, dia sama macam Civic dengan CR-V, eHEV. And also dia ada multi-mode drive iMMD yang combine kuasa petrol and also electric motor lah. Untuk power dia adalah 200 horsepower, 315 Nm of torque. And gearbox dia pula adalah eCVT 8-speed transmission. And daripada segi safety dia ada driving assistant lah, full Honda sensing. 278,000 untuk Honda Prelude yang terbaru ni. Korang prefer Honda Prelude ni ataupun F5?